Nampak je kedai pakai sarung tangan hitam, terus anggap, weh, ini bersih ni. Ramai orang salah faham sebenarnya. Bila nampak peniaga pakai glove hitam tu, terus rasa yakin makanan tu selamat. Hakikatnya, sarung tangan boleh jadi punca pencemaran kalau cara guna salah. Isunya bukan sarung tangan, isunya cara peniaga kendalikan kerja dia. Bayangkan satu sarung tangan yang sama, yang tulah sentuh wang tunai, yang tulah lap permukaan kotor, yang tulah pegang bahan mentah makanan, yang tulah bungkus makanan semua. Apa berlaku? Kita tahu kumannya bergerak tanpa halangan. Wang tunai anda tu, yang anda pegang wang tu sebenarnya berpindah dari tangan ke tangan setiap hari. Dia bawa banyak sangat bakteria, virus, sisa kotoran. Jadi bila wang disentuh dengan glove, glove tu pula sentuh makanan, pencemaran terus berlaku. Sebab itu ada kes sakit perut, muntah, cerit-berit selepas makan, walaupun kedai nampak kemas. Apa amalan yang betul sepatutnya? Peniaga-peniaga yang benar-benar jaga pelanggan akan pisahkan tugas urus wang dan sedia makanan. Tukar sarung tangan bila tukar kerja. Cuci tangan dengan sabun secara berkala. Faham konsep keselamatan makanan, bukan sekadar gaya. Penampilan tak sama dengan kebersihan. Sarung tangan bukan lesen untuk cuai. Keselamatan makanan bermula dengan disiplin, bukan dengan warna glove. Sebagai pengguna, kita kena lebih peka.